Tapi jangan buat Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada hari ini, siaran Acik Dilah. Podcast daripada khas untuk penceritaan bagaimana di belakang tabir Siti Khadijah selama ini. Okey, hari ini agak special sikit sebab kita bersama dengan Otai-Otai, dan special juga sebab saya yang jadi moderator. Biasanya saya yang akan ditanya pelbagai soalan, pelbagai pengalaman. Hari ini saya akan bertanya kepada mereka. Apakah kisah dan cerita mereka, ya? Selamat datang Puan Aisyah, Ju, orang panggil Puan Aisyah dengan Kak Ju. Ini antara orang-orang lama kita lah yang berada di Siti Khadijah. Kalaulah mengimbau kembali, kalau Puan Aisyah kan, Puan Aisyah dengan ni lebih sini, Puan Aisyah lagi masuk kan? Betul. Kalau ditanya berapa lama dah, agak-agak tarikh tu tak ingat lah exactly masuk tu kan. Betul. Dah bersama Siti Khadijah, kata dah bergelumang, bertempur bersama Siti Khadijah ni. Berapa lama dah tu? Saya dah 15 tahun. Sebab Siti Khadijah dah 17 tahun. Tapi saya lewat masuk tu 2 tahun. Lepas tu baru saya masuk. Sebab tubuhnya Siti Khadijah. Ya, betul. Waktu tu Siti Khadijah tu bersama mana lagi kalau bandingkan sekarang ni? Jauh sangat-sangat beza dia. Mula-mula masuk tu saya rasa macam nampak tu ada 4-5-6 orang je saya. Sekarang saya tengok macam ni dah tak sangka saya. Besar dia tu macam ni. Yalah, saya ingat lagi Puan Aisyah kata macam datang, waktu interview datang, bila tengok tu macam betul ke aku nak kerja kat sini? Betul, dalam hati, betul. Cuba cerita sikit kisah tu. Mula-mula saya cerita dululah macam mana saya dapat nak termasuk di dalam Siti Khadijah ni. Okay. Iklan tu dikeluarkan saya duduk Putrajaya. So iklan tu dikeluarkan di apartmen saya lah. So dia tulis kat situ dia bukan untuk mencari kerja, Tim SK. Itu saya berminat. Mencari tim Siti Khadijah. Sebab banyak dekat situ untuk ruang kosong sebenarnya. Tapi kerja kosong ni. Jawatan kosong banyak. Banyak ditampal kat situ. Sebab saya baru berhijrah ke Putrajaya. Okay. Jadi bila saya nampak situ, saya cuba ambil nombor telefon lah. Dan saya call, saya Rose yang ni lah angkat kan. Dan saya pergilah. Nak cari tu memang susah lah. Sebab masa tempat tu rumah dekat tersorok pula tu atas bukit, turun bukit. Saya cakap ini tak betul ni kat sini. Tapi saya pergi jugalah, saya cuba pergi. Saya tengok tempat tu adalah dalam 7-8 orang macam itulah, sikit je sangat. Pun dengan keadaan dia macam mana kan, betul ke aku nak kerja kat sini, saya rasa. Biasa dah kerja kilang-kilang besar kan. Saya daripada Johor tu kerja kilang yang besar. Bila saya dapat macam gini dan saya tengok semua orang Melayu dekat situ kan. Saya kerja semua dengan orang-orang Cina. Underestimate lah orang Melayu ni. Okay. Saya cakap alamak, saya kata betul ke terbalik cerita dengan suami juga ni. Takutnya saya katakan kat sini. Lepas tu bila dah jumpa puan, cerita macam ni masih takut lagi sebenarnya. Tapi adalah berhubung dengan puan masa tu kan, jumpa tengok macam tu. Sebulan juga saya fikir nak masuk kat situ. Tahu pula Siti Khadijah tu nak jual telekong mahal. Ya. Memang saya pelekehkan lah. Saya pelekehkan. Siapa nak beli telekong 200 lebih ni? Saya cakap macam tu kan. Tapi masa tu lah saya rasa bila saya pelekehkan tu sebaliknya. Sebab benda tu saya tak pandai lagi sebenarnya. Saya tak tahu lagi benda tu. Sebab kita beli telekong pun biasa yang murah. Lepas tu cara dia pula, dia punya maksudnya kalau pakai telekong tu nampaklah macam tercengih, kata orang macam itulah. Keadaan dia macam tu kan. Bila kita pakai tu, macam ginilah. Itulah dia permulaan dia saya. Okey. Kalau Puan Ju, biasa panggil Kak Ju kan, dah berapa lama dengan Siti Khadijah ni? Apa relatednya dengan Puan Aisyah? Cuba ceritakan kisah-kisah di sebalik kemasukan ke dalam Siti Khadijah tu. Semua orang kenal saya kat sini bukan Kak Ju tapi Cik Ju. Cik Ju. Masih tetap Cik dari dulu sampai sekarang. Cik Ju. Sebab tu pun nantilah kisah sebab saya tukar nama tu. Nama saya sebelum tu lain. Saya masuk sini dah lebih kurang 13 tahun. 13. Okey. Masa tu itu bukan kali pertama saya masuk dekat SK ni. Interview dekat SK. Sebelum tu kakak saya ada tanya dekat saya, nak kerja rumah jiran dia tak masa tu. Yelah, saya berjiran dengan kakak Cik Ju ni. Okay. Lepas tu saya kata
Tak nak lah kerja dekat rumah orang. Takkan nak duduk dekat rumah banglo, jahit dekat rumah orang. Saya kata saya tak nak lah kerja dekat situ. Lepas tu tak jadilah kan. Masing-masing underestimate kan. Itulah dia. Sebab dekat Sungai Merap dalam hutan kan, dekat bukit tu. Walaupun bukit. dekat dengan kampung saya kan. Lepas tu tak lama tu saya belajar menjahit. Saya jahit baju. Lepas tu dah jahit baju lama tu, saya kata saya nak jahit telekung. Saya minat nak buat belajar telekung. menjahit tu macam persiapan nak jahit, nak join Siti Khadijah ke? Sebab saya belajar menjahit tu sebab saya minat sangat nak jahit telekung. Okey. Tapi masa tu tak ada, saya tak tahu kat mana kan. Lepas tu saya dah belajar menjahit tu dekat kampung lah, dekat Balai Raya. Lepas tu tak lama tu kawan saya kata, kau nak jahit telekung tak? Dia kata, dia ada tempat tu nak pakai orang. Saya tak tahu situ Siti Khadijah. Jadi dia kata besok kau pergi interview. Saya pun pergilah. Saya pergi interview, rasanya Puan Aisyah kot. Ya. Lepas tu saya kata saya pergi interview lah sebab saya minat kan nak jahit telekung. Lepas tu dah interview tu, lepas tu Puan Aisyah kata besok kamu boleh mula kerja. Lepas tu saya seronok lah. Tapi saya tak tahu masa tu Puan punya owner tu Puan. Dan saya tak tahu, masa saya datang tu pun saya tengok kilang tu macam kecilnya kilang ni. Ya ke? Sebab masa tu kan baru nak naik kan. Tapi itu dah di shop lot kan? Ju dah pergi ke shop lot. Tapi kan kecil tempat tu, jadi serabut semua kan. Nak kata kilang bukan kilang. Saya terkejut juga masa tu sebab semua benda dekat situ. Kat situ simpan benang, kat situ orang, kat situ mesin, kat situ potong kain. Dengan Puan Aisyahnya tengah potong kain, saya kata betul ke ni? Saya kata tak apalah sebab saya minat sangat kan. Jadi saya pun diterima, saya pun mula kerja lah. Lepas tu tak lama tu bila Puan datang saya tak kenal lagi. Tak kenal lah saya ni kakak, jiran kakak tu. Tapi saya kata ini ke ownernya. Sebab masa tu Puan kan tak macam ni. Ya, lain sangat. Puan macam garang tau. Saya takut sangat masa tu. Sekarang tak takut dah? Tak. Lepas tu saya kata saya kerjalah. Tengoklah macam mana kan. Situlah bermulanya saya dengan Siti Khadijah. Tapi garang-garang pun bertahan jugalah kan. Yelah, kenapa ada rasa nak jahit telekung tu? Adakah sebab kakak tu cerita ke, ataupun kenapa nak jahit telekung tu sebab nak dapat pahala ke? Belajar jahit baju kan. Tapi kenapa nak jahit telekung? Sebelum tu makcik saya dia selalu order telekung dari Kedah. Jadi ramai orang custom lah ni. Jadi ramai orang beli. Lepas tu sepupu suami saya pun jahit telekung. Jadi saya tengok ramai. Jadi saya rasa saya nak jahit telekung. Kenapa saya tak nak jahit kan? Makcik saya tu jahitkan sejadah dia. Itulah minat saya nak jahit telekung. Maknanya dikelilingi oleh telekung-telekung lah sebenarnya. Apa yang saya nak tu dapat. Yalah, jadi saya bersyukur lah. Itu antara kita punya impian ataupun doa. Bila kita rasa, bila kita cakap dan kita dapat lah. Sampai sekarang. Okey. Kalau tak kenal saya masa tu kan, macam iyalah, bukanlah sekarang pun orang semua tak kenal saya untuk nak kerja kan. Tahunya brand Siti Khadijah je. Walaupun waktu itu brand Siti Khadijah ni tak adalah besar mana, tak ada nama pun. Tapi dekat telekung tu tetap ada nama Siti Khadijah. Jadi hari pertama masuk kerja tu, cuba cerita. Bila tadi dah tengok, alamak, betul ke ni ada 7 orang aja, betul-betul ke ni kat situlah bersepah benangnya, bersepah nak potongnya, store-nya, office-nya, inventory store ni semua kat situ. Jadi bila masuk kerja hari pertama tu Puan Aisyah, macam mana rasa macam dah melangkah tadi, dari tak nak, dia skeptical, tengok macam ni kan, rasa macam okey ke tak okey ke, tapi tetap melangkah dengan langkah pertama. Cuba ya. Jadi macam mana bila dah masuk tu terus melangkah kedua dan seterusnya hingga kini lah tu. Hari pertama tu. Hari pertama tu saya orang tengok, mula-mula saya tengok, saya memang mesin-mesin lah kalau pada saya lah. Mesin, saya tengok jahit mesin tu putus benang sendiri. Saya kata macam mana nak jahit laju. Itu kepala saya lah. Macam mana kita nak jahit cepat sebenarnya. Puan Aisyah ni sebenarnya orang technical, yang buat line, technical lah. Soal saya daripada kilang yang besar kan. Jadi saya nampak macam itu, Allah, kilang yang bersistem lah kan. Bersistem. Ini masuk setiap betul tak bersistem. Bila masuk hari pertama tu, itulah yang nampak. Yang saya nak cuba betulkan kat situ dulu. Itu sebab saya ubah dengan mesin. Saya ingat saya dengan Puan
kita ada pergi KL lah, pergi tengok mesin yang auto. Tak salah saya puan ambil 4 ke 3, saya lupa masa tu kan. Untuk ubah yang bukan kita buang mesin tu, tapi kita ada yang baru untuk mempercepatkan proses pada saya masa tu. Bila saya tengok tu, saya betulkan orang pula tak cukup. Itu yang pertama yang saya nampak sebenarnya. Saya pun sebenarnya adalah orang yang kurang juga pandai menjahit. Sebab kita di kilang-kilang yang besar, kita jahit orang yang dah siap potong, kita cuma menjahit saja sebenarnya. Bila tiba kat sini, semua yang kita kena buat, kita kena potong, kita kena apalah, kita kena belajar kat situ. Saya nampak lah Siti Khatijah tu macam betul-betul kelang kabut saya rasa. Apa aku nak buat ni? Itu yang saya nampak tu. Saya kata boleh pergi ke tak? Macam tu lah. Tapi saya cuba bawa apa ilmu-ilmu yang saya ada masa saya belajar tu, saya bawa di Siti Khatijah. Macam mana Puan Aisyah dapat pengalaman-pengalaman tu? Adakah sebab mungkin di kilang besar tu mungkin sebagai operator je. Operator dalam satu bahagian. Betul. Dalam satu line tu dia ada dia punya line dia sendirilah. Dia tak ada kerja, kalau mau motong tu potong je. Betul. Kalau dia jahit collar tu jahit collar je kan. Jadi macam mana Puan Aisyah dapat mengetahui keseluruhan proses tu? Okay. Waktu kerja tu dibawa ke kemahiran tu ke Siti Khatijah. Saya pun belajar daripada Puan. Sebab apa, benda-benda tu semua dah ada dah sebenarnya. Contoh macam pola-pola semua dah ada. Cuma saya yang menyusun benda tu supaya senang. Saya yang maksudnya untuk teknik-teknik menjahit. Sebab benda-benda tu semua Puan dah sediakan masa saya datang. Susunan mesin pun rasanya Puan saya yang susun. Saya yang betulkan benda-benda tu semualah. Macam teknik-teknik nak cepat. Dan masa saya pergi tu, saya tengok semua orang jahit telekung tu sampai siap. Dia tak ada step by step. Jadi kat situlah saya ubah sikit-sikit daripada pengalaman saya lah. Menjadikan satu proses yang yang orang jahit macam selesa, benda-benda tu terus siap. Dan saya yang kedua tu, saya tengok orang tak ada. Masa tu tak ada staff. Aduh, siapa nak buat, siapa yang nak jahit ni, saya kata kan. Itu yang kena carilah. Kena cari Puan Aisyah juga menguruskan untuk kita kena cari 3 orang lagi. Lepas tu bila dah 3 orang, kita masih kapasiti tak cukup lagi, saya tambah lagi. Itulah antara titik-titik permulaan dulu bersama Puan Aisyah lah. Kalau Cik Ju, saya masih ingat lagi bila Cik Ju pun pernah kerja di kilang lain, tapi bukanlah kilang jahit kan. Tapi dah ada kilang yang macam Puan Aisyah, dia di kilang jahit. Cik Ju di kilang lain, tapi proses ataupun sistemnya tetap sama. Kilang ada proses kan. Jadi saya nampak Cik Ju pernah komplain, kenapa ni? Kenapa tak ada work instruction? Kenapa tak ada SOP? Itu yang macam dia ni boleh buat, tapi kenapa dia tak buat? Jadi bila masuk kerja tu, apa yang hari pertama tu apa yang Cik Ju buat lah. Tak adalah nak terus condemn kan. Hari pertama agak-agak lah, nanti kedua tak datang dah. Jadi apa yang Cik Ju lihat lah hari pertama tu, saya masuk kerja tu, saya masa tu ada macam-macam jahit kan. Ada macam-macam, ada tudung, lepas tu ada potong baju, lepas tu ada buat handsock, lepas tu jahit telekung kan. Tapi jahit baby, yang dekat bawah tu jahit baby seam. Baby seam. Jadi banyak. Mula-mula saya dibagi jahit tindih rasanya. Betul. Jahit tindih. Lepas tu tapi saya rasa mesin tu macam masa tu mesin tu bukan auto kan. Jadi saya rasa susah lah juga. Keras kan. Lepas tu nak kena gunting benda lambat. Jadi lambat. Jadi saya tengok Puan Aisyah ni dia garang. Dia suruh saya cepat. Semua dapat yang garang aja kan. Bos garang-garang belaka. Saya kata nak cepat macam mana. Saya cakap sebab ni bukan mesin yang boleh pergi jauh. Sebab masa saya belajar menjahit tu, mesin tu saya rasa dia laju sikit. Dia dah boleh potong dekat kaki kan, kat tumit tu potong gerak auto lah benang tu. Tapi kat masa saya mula masuk tu pakai gunting. Lepas tu dia suruh saya jahit lain laju. Saya kata mana boleh, saya cakap kan. Tak apalah, saya buat je lah kan. Saya jahit apa benda semua. Lepas tu jadi kita jahit macam-macam lah juga. Jahit handsock, kita jahit tudung, kita jahit baju. Tapi tak lama lepas tu dia, Puan Aisyah asyik marah saya kan, sebab saya lambat.
Sebab saya kata dia nak output kan. Tapi saya kata tak boleh lah. Jadi benda tu pun kita kena buat elok-elok. Saya Kalau kata, nak output kenalah beli mesin baru. tapi masa tu saya tak terfikir sebab saya bukan bidang technical. menjahit. Sebab lepas tu saya tengok kilang ni pun sempit. Lepas tu serabut sebab saya daripada kilang elektronik kan. Dah ada sistem semua. Masa tu saya rasa Siti Khadijah ni baru nak naik, baru nak melonjak kan. Tapi kita ni macam kurang semualah. Kita masih tak ada sistem, kita kurang staff. Lepas tu mesin-mesin semua kan mesin outdated lah. Bukan mesin baru. Jadi benda tu jadi macam tekanan jugalah dekat saya. Sebab macam serabut, memang serabut pun sempit. Masa tu memang sempit. Kat situ kita menjahit, kat situ kita potong kain, kat situ lah kita punya dapur, semua dekat situ. Tapi kita boleh buat jugalah masa masih tu. Bertahan, masih kita bertahan juga. Walaupun itulah kata pengorbanan kan. Kalau dah, ialah banyaklah kata isu waktu kita bermula dulu kan. Dengan tak ada mesin auto dia, dengan tak ada sistemnya, tak ada proses yang betul, sempit. Kalau kata nak ISO memang takkan lulus. Seandainya berlaku na'udzubillah kemalangan pun susah nak selamatkan diri kan. Tapi nak tanya tu, kenapa masih bertahan sampai 15 tahun? Itu nak, apa rahsia dia sampai 15 tahun ni? Bukan 5 tahun. Bukan single digit lagi. Dah 15 tahun dah rasanya. Kalau masa dulu kalau melahirkan anak dah sekolah tingkatan 3 dah. Kenapa masih bertahan tu? Sebab anak pun ada kerja kat sini kan. Masa saya mula kerja tu anak saya belajar lagi. Kalau nak ikutkan gaji masa tu pun tak macam sekarang lah. Dulu gaji kita mula-mula RM1,000 kan. 900 dah tolak-tolak semua. Kalau ikutkan memang macam struggle lah kan. Macam tak cukup. Suami saya pun dah berhenti kerja. Apa tu, anak sekolah lagi, belajar lagi. Tapi itulah, puan kan selalu bagi motivasi kat kita orang. Setiap minggu. Jadi rasa gaji tu walaupun sikit, kalau kita buat benda tu dengan ikhlas, dia berkat, dia cukup. Nak kata masalah tu memanglah ada kurang sikit-sikit kan. Tapi rasa cukup lah. Sebab anak saya kebanyakan semua belajar tu daripada hasil daripada duit saya kerja dengan Siti Khadijah. Sebab saya seronok, rasa seronok lah. Tu sekarang dah habis belajar dah. Dah habis belajar. Tapi kenapa masih lagi? Bukanlah saya nak halau suruh berhenti kerja dah, tak lah kan. Tapi tertanya-tanya, yang tim-tim baru pun masih bertanya, kenapalah masih bertahan, suka, seronok, rasa kepunyaan tu. Kenapa tu? Tak tahulah, dia macam bila kita balik tu, bila kita kat rumah, kita rasa macam kita rindu nak jahit. Kita macam suka lah bila kita datang awal. Macam sekarang ni masuk 8.20, saya mesti paling lewat pun saya sampai 7.10. Kebanyakan budak production memang sampai awal. Jadi kita seronok. Walaupun belum masuk kerja, kita dah masuk, kita dah jahit awal. Ada semangat. Kita ada semangat. Tak tahu kenapa. Balik tu pun rindu, semangat lagi. Maknanya macam tadi kita cakap pasal proses, pasal sistem kan. Kita juga ada KPI, ada output. Tapi sebenarnya kita tak nampak yang kat belakang tu keberkatan tu. Kenapa ada rasa seronok, kenapa ada rasa nak menyumbang. Itu adalah yang tak boleh diukur. Itu yang sebenarnya menyumbang kepada output tu. Sebab bila kita seronok, bila kita tenang, bila kehidupan tu berkat, rezeki tu berkat. Selalu kita cakap berkat ni ataupun halal ni adalah makanan. Ada tulis halal ke tak halal, daging tu halal ke tak halal. Tapi kita sering terlepas pandang tentang halalnya duit. Jadi bila kita dapat keberkatan tu, maknanya tanda duit tu halal. Itu yang memberi ketenangan lah bagi saya. Puan Syah, Puan Syah pun sama. Kenapa nak dah 15 tahun banyak kali orang cakap bila nak berhenti, bila nak pencen. Tapi makin tua makin semangat, makin energetik lagi. Anak muda pun tengok macam larat lagi. Kenapa tu? Dah tua pun tak nak berhenti. Dia macam saya ketagih. macam saya kerja kat sini, maksud seronok. saya
3 tahun 4 tahun saya ada break sekejap sebenarnya. Saya berhenti sekejap. Kenapa? Boleh cerita kenapa break tu? Itu mesti saya terlalu garang. Bukan. Sebab saya kerja 4 tahun tak salah saya dah uruskan, saya rasa dah buat dah benda yang terbaik. Tapi saya rasa saya ada juga kesilapan putus saya. Bukan Saya kerana break kat situ. walaupun ada puas apa ada 6 bulan tak kesilapan, salah saya ada 6 kesilapan bulan. macam bila kita Masa tu, saya bagi tekanan yalah, selepas 4 tahun Puan Nesha mengundurkan diri 3 kan. tahun 4 tahun tak salah Jadi saya. Itulah waktu saya mungkin break. belajar dari situ. Yes, betul, kita ada brush career break lah kononnya. Saya masih lagi ada keras juga hubungan. sebenarnya. Sebab bila kita hubungkan Masa Allah saya ni, break dia tu tak saya rasa saya buat putus. keputusan yang bila saya balik kata macam itulah. Sebab kita masa tu, sebab saya rasa benda tu belum capai lagi. Kenapa saya stay tu? Sebab saya kesian Siti Khatijah ni dia nak lagi tapi benda tu tak ada masa tu. Saya nampak saya nak tolong lagi benda tu lah. Nak macam saya kata saya mau pada teknikal, apa yang saya nak. Jadi masa saya 6 bulan tak salah saya break. Adalah cek-cek dengan puan tu. Gila talak lah kata. Gila talak lah. Macam tu lah. Pasal apa kita macam cakap try lah. Tak salah saya dekat FG, tak salah saya puan FB. Nampak kan? Lepas tu saya cuba cek selalu komen kan. Naik basikal jumpa ke masa tu? Basikal tu basikal kita jumpa masa tu kat Putrajaya. Lepas tu kita ada tu lah. Lepas tu bila undang balik lah. Hubungan tu putus bukan kerana walaupun ada Puan Syah pun ada kesilapan, saya ada kesilapan. Macam bila saya bagi tekanan ialah Puan Nesha mengundurkan diri kan. Jadi mungkin belajar dari situ. Yes, betul. Puan Syah pun masih lagi ada hubungan. Sebab bila kita hubungkan Allah ni dia tak putus. Dia tak putus. Bila saya balik tu, bila saya diundang, puan ada sikit masalah. Tak salah saya jumpa saya dekat Putrajaya, dekat Pelat Tasir dengan artis. Minta saya undang balik, masuk balik untuk bersama-sama pasal masalah kepala kita lah, getah tu. Salah saya. Puan Syah dah sebab tak ada orang nak urus. Masa tu Puan Syah dah bodik-bodik saya dah. Komen saya kat Facebook kan. Yelah. Kata, nak cuba balik. Kita cuba balik kan. Jadi akhirnya saya okey lah kita cuba lagi sekali. Bagi peluang. Dan saya pun itulah saya cuba buat yang terbaik. Itulah saya buat satu untuk kepala lah, tak salah saya. Yang satu kepala tu kita cuba modify benda tu lah. Itulah satu saya rasa pertama kejayaan saya selepas saya dah 4 tahun saya break, saya buat yang itu dan tebus kesalahan sebenarnya. Tebus kesilapan saya sebab manusia biasalah. Lepas tu saya masuk dan sampailah sekarang saya kerja kat sini. Siapa yang bawa masuk tu? Anak, menantu? Semua masuk. Yalah. Semua masuk kat sini. Kenapa saya stay kat sini lagi? Saya rasa belum puas lagi. SK belum lagi nak lagi macam itu lah. Bukan tamak kata, kalau orang kata kan nanti macam tamak pula kan macam dia tu tamak kan. Cara yang positif lah. Positif macam saya kepuasan. Saya nak lagi SK macam ni. Saya nak lagi macam itulah. Itu sebab saya rasa saya stay kat sini. Tapi macam adalah bunyi-bunyi juga. Macam saya dekat 60 sebenarnya. Dia kalau kat sini tak ada usaha pencen kan. Tak semua orang macam Puan Aisyah, dia boleh nampak kalau tempat tu ada. Tak semua orang ada macam ni Puan. Betul. Dia semua orang ada, dia berbeza-beza. Ada orang dia tak boleh nampak kat situ ada nak diperbaiki, tapi Puan Aisyah ni dia ada satu, dia boleh nampak kat situ dia kena ubah ke, dia boleh tahu. Kadang orang tu kalau kita letak lama pun dia tak boleh nak buat apa dah. Dia tengok straight depan. Tu kan ada orang marah dekat dia. Mana dia pergi dia akan nampak kat mana. Walaupun departmen tu bukan departmen dia. Sebab saya nampak dia lah. Betul, walaupun bukan departmen dia. Contoh macam HR lah. Kalau dia nampak macam team dia sendiri, dia jaga bahagian production kan. Ada isu, dia akan mula jumpa HR, akan fight untuk team dia yang betul. Dia akan cepat. Dia tak boleh simpan benda tu sebab selalu kalau benda tu kalau kita simpan nanti kita lupa kan. Jadi dia on the spot dia terus bam dia buat. Betul. Dia macam ni. Dia kita kalau kerja selalu puan cakap ikhlas. Jangan sedih. Ikhlas kena ada. Ikhlas lah, kita kena ikhlas. Benda tu akan datang sendiri saya rasa. Kita akan bagi lagi kan. Kita tak berkira, tanpa berkira walaupun bukan part saya pun benda tu. Bukan
Tu kadang orang marah masuk orang punya rumah orang orang kata kacau tapi sebenarnya tak. Kalau orang yang tak faham. Macam kita kena terbuka sebab dia membantu kan. Betul. Orang Dia tu harus menerima cara positif. kadang orang dia tak boleh terima tu, dia kata macam kita bukan dia punya department dia atau bukan dia punya kawasan dia, jadi kita tak boleh. Tapi tak boleh, kadang kita sendiri tak boleh nampak dekat kesilapan kita ataupun dekat kawasan kita. Cuma orang luar atau orang yang datang tu dia akan nampak kan. Betul. Tapi kadang-kadang pun kena marah juga masa kita masuk. Saya tak pernah marah, saya suka. Tapi, department yang dia marah. bukan dia ganggu, yang dia tegur, yang dia bagi nasihat tu akan terasa lah dia punya capability dia terganggu. Adalah kata-kata yang macam Puan Syah kalau pandai, Puan Syah buatlah. Oh, okey. Itu kadang-kadang bila kita nak cebur kat dalam tu kita takut. Tapi saya seronok. Itu saya tak suka ayat tu Puan. Kadang bila kita cakap orang kata, kalau kau nak kau buat, tak boleh lah macam tu. Dia macam tak terima. Itu Yalah, kan. ini kita panggil dia dalam mindset. Kalau saya sebagai entrepreneur, sebagai usahawan yang ada risiko, risiko pendapatan, sama ada jualan atau tidak, sama ada kita punya kos terlalu tinggi. Betul. Tapi kalau sebagai employee, pekerja, dia ada satu mindset entrepreneur namanya. Dia bukan usahawan, tapi jiwa dia jiwa usahawan. Dia akan kira kos ni terlalu tinggi dah. Betul. Ini jualan ni dah tak capai. Betul. Stok ni dah lama. Betul. Dia yang habiskan. Dia usaha jualkan. Jadi itu ada entrepreneur mindset. Maknanya itu adalah orang yang di-develop melalui pengalaman. Betul. Dan juga keikhlasan. Itu memang susah lah. Maknanya itu orang kata high performing team lah. Yang Tak semua corporate orang ni kena tahu. Bukanlah kata corporate ni kata ni kerja aku, ni gaji aku, cukup dah aku dapat gaji. Itu bukan saya. Dah. Itu adalah mindset. Yalah, sorry to say lah, bukanlah kata corporate semua macam tu kan. Tapi itu adalah mindset orang biasa-biasa. Yang jadi kalau orang yang luar biasa entrepreneur ni, dia akan kira walaupun dia dapat gaji, dia tahu department dia, tapi dia tak segan untuk bagi pergi pendapat ke dia bagi pendapat department lain. Mungkin orang-orang baru tu mungkin tak berapa faham. dia tak faham. Saya rasa pun diorang pun sebenarnya bagus sebenarnya. Cuma kita bagi sedikit-sikit lah untuk diorang. Okey, kalau Cik Ju, kenangan ataupun momen yang paling indah lah, ada berapa momen ke? Kalau ingat berapa momen? Banyak Lepas tu momen. apa dia momen-momen yang indah bersama Siti Khadijah ni lah? Bagi saya momen tu banyak momen dia. Berapa Ada banyak 1, momen? Boleh 2, kira? 3. Nak bagi momen yang pertama lah. Bagilah 2-3 momen. Sebab lepas 3 bulan saya kerja dengan Siti Khadijah, Kita dah rasanya saya berhenti. Berhenti juga. Ini cerita best Ini saya tak tahu cerita. Ya. Itu pun tahu kan cerita dia? Tak tahu. Sebab masa tu dia push saya, dia bantai saya. Macam saya push dia lah. Dia bantai saya. Dia balas dendam lah tu. Saya bukan macam sekarang pun. Dulu saya ni, kalau ikutkan dulu kepribadian saya ni pemalu. Dan saya ni lembut. Sekarang tak malu lah. Saya tak berani cakap. Kadang saya berdebar juga. Sebab saya bukan jenis orang yang boleh berhadapan dengan orang lain. Lepas tu bila dia kan suara dia tinggi. Jadi dia marah saya. Jadi saya tak boleh. Saya macam menangis lah saya kan. Jadi saya pun berhenti. Saya kata tak boleh jadi. Aku berhenti. Lantak lah saya cakap macam tu kan. Jadi saya berhenti. Bila saya berhenti tu, kawan baik saya Tipah kan. Latifah tu, dia call saya sebab mak dia dengan mak saya tu jiran. Dia kawan baik. Jadi dia kata, dia pujuk saya. Dia kata, janganlah berhenti. Dia kata, datanglah. Dia kata kan, jahitlah. Dia kata, kau kan pandai jahit ni. Berapa lama berhenti tu? 3 hari. 3 hari. 3 hari. je. Dengarlah dulu macam mana. Jadi saya dekat rumah ni saya menangis lah kan. Dia kata, hati tu nak kerja kan. saya nak kerja. Puan Aisyah tu garang sangat. Saya bagi tahu mak mentua saya, saya bagi tahu suami saya. Lepas tu keesokan ke 2 hari lepas tu, Puan Aisyah dengan Zai datang. Puan suruh. Datang rumah? Puan suruh kan. Itu saya tak ingat. Itu pun kita rahsiakan. Puan suruh sebab puan kata kakak saya ni jiran puan. Jadi macam puan segan lah sebab saya berhenti kan. Puan kata pergi rumah Ju, pujuk Ju, datang kerja balik semula.
masa tu saya tak nak juga kan. Ya. Kata Puan saya kesian dekat Puan Aisyah. Dia kata minta maaf lah. Dia kata minta maaf banyak. Dia kata tolong datang kerja balik sebab dia ni dikirim oleh Puan. Jadi saya kata Puan pun kawan kakak nama saya. saya lah Ya, tu. betul. Puan pun kawan kakak saya. Jadi saya nak kerja kan. Jadi saya kata okey lah, saya kerja balik. Saya rasa tu momen yang saya rasa saya Takkan macam lupa diperlukan lah. Jadi saya kerjalah sampai sekarang. Momen-momen lain lagi apa yang best? Momen Yang lain. best lah. Itu macam kenangan yang aku boleh contribute kat SK. Rupanya aku diperlukan sampai panggil balik kan. Sama tak macam Puan Aisyah. Jadi momen yang seronok, yang macam kita dah dapat berjaya target ke, ataupun kita yang seronok tu, apa yang seronok? Kali pertama seronok tu macam pergi ramai-ramai pergi bercuti lah ke Pulau Perhentian. Semua pergi family day, naik boat, laju-laju, semua terbang tudung semua tu kan. Jadi kita rasa seronok dekat situ. Sebab Puan dengan family Puan semua ada. Jadi kita macam mana, kita campur semua kan. Jadi kita tak terasa terasing. Kita rasa satu family kan. Jadi seronok lah. Lepas tu balik tu macam saya buang lah. Puan kata buang semua benda-benda yang tak baik, yang hati yang tak elok, kebencian apa semua buang. Jadi saya pun saya dah tinggalkan lah semua tu. Jadi kita bawa keikhlasan, kejujuran, amanah, jadi kerja. Lepas tu momen saya rasa yang paling seronok tu, yang saya rasa saya takkan, kalau saya sendiri nak pergi tu tak adalah kot, sebab dapat naik kapal cruise tu. Saya pun tak ikut waktu tu. Tapi kita bukan pergi seronok sangat, kita jual telekong. Tapi tak apalah sebab kita dapat kan. Naik cruise tu dibayar oleh syarikat. Dibayar oleh syarikat. Tu buat jualan buat jualan. Tu. Tapi masa padahal tu bekerja bahagian production, tapi boleh buat sale nampak tu. Betul. Tapi dulu-dulu kita kalau kita buka butik pun Puan akan select orang giliran. Kita akan pergi bantu buat jualan dululah. Tapi sekali dah sebab dah ramai sangat kan. Memang dah ada staff yang untuk buat jualan. Kita tak dapatlah pergi dah. Sebab dulu kita buat Sabtu Ahad. Bila Sabtu Ahad tu kita tak ada kerja, so Puan ambil kita untuk buat menjaga masa hari tu. Lepas tu dah naik kapal tu kita buat jualan tu, tapi saya rasa seronok sangat sebab tak pernah naik kan Puan. Lepas tu saya sampai sekarang pun tak naik cruise lagi. Besar. Lepas tu makan pun sedap semua kan. Masa tu kita buat jualan rasanya kita terpaksa buat pre-order sebab tak cukup. Ramai. Tak cukup. Tak boleh barang banyak. Lepas tu ramai yang nak lagi kan. Nak lagi. Saya tak ingat lah berapa dia punya tu. Tapi ramailah yang order kan. Telekong Siti Khadijah masa tu dia tengah melonjak-lonjak. Baru nak naik lah. Baru nak naik. Walaupun pergi tu untuk reward, nak naik cruise dengan beberapa orang team, berapa team 17 orang tak salah saya. 24 ke 17 orang. Jadi sambil tu kata buatlah sale, balik modal. Itulah dia. Itu maknanya melatih team jugalah kan. Ada lagi kenangan-kenangan yang seronok yang bila dah pencen nanti macam ingat balik seronok. Ada juga saya dapat peluang pergi umrah. Saya dengan family Puan juga, ada beradik Puan, tapi staff ada lebih kurang 4 rasanya lah. 4 orang. Jadi masa Puan kata Puan nak hantar tu, masa tu dah suntuk rasanya lagi sebulan. Tapi saya rasa sebab saya dah niat dari dulu kan nak pergi umrah, saya rasa aku takkan dapat sebab kita bukan ada duit kan. Saya rasa saya takkan dapat peluang pergi ni, saya cakap. Tapi saya nak pergi. Tapi tak sangka pula kerja dengan Siti Khadijah saya dapat pergi. Alhamdulillah rezeki tu. Sebab pergi tu bukan dengan wang kita, dengan panggilan, dengan izin Allah. Bagi saya kalau kita niat tu Puan, memang Allah tu akan bagi, tapi lambat dengan cepat je. Lambat je. Tu saya rasa kita kena apa-apa pun kena niat dulu. Dapat tu kemudian tak apa, janji kita ada niat. Niat kalau boleh niat tu, kalau boleh tulis lagi. Itu lagi. Nak catat. Bonus 6 bulan contoh. Tulis je kan. Itu tak pernah pula. Lepas dia tulis. Puan Aisyah, apa dia kenangan yang rasa best kat SK ni? Takkan lupa lah sampai bila-bila saya boleh cerita kat cucu nanti ke. Banyak kenangan. Pertama saya rasa saya dapat buat event masa tu dekat Persada dengan anak-anak saya saja.
ada satu HR lah bawa HR dengan driver yang pergilah, yang selebihnya anak-anak saya lah buat berniaga di Buka booth lah. buka booth di sana. First time buat buka booth tu, tak salah saya boleh dapat dalam 30 ke 19 ribu masa tu. Memang suka sangat lah. Itu pertama kali lah saya rasa yang tu. Dan dengan anaknya pakai telekung dalam berlega-lega dalam dewan. Itu kenangan masa saya bekerja lah. Dan kalau nak kata berjalan ni, berjalan sambil bekerja tu pun banyak dah. Kalau saya rasa dengan keadaan saya yang tak ada sijil, nak dapat peluang macam tu. tak dapat. Banyak-banyak. Sampai ke China, Indonesia, mana-manalah. Banyak sangat saya rasa. Kalau ke China tu tak tahu dah berapa kali. Indonesia tu dah kata orang rumah nombor 2. Macam itulah. Macam itulah. Banyak lah dengan SK yang saya dapat lah. Dapat peluang lah. Banyak lah yang saya dapat belajar daripada SK sebenarnya. Walaupun 15 tahun tu saya sebanyak. Nak kata tempoh 15 tahun tu, nak kata tempohnya singkat, tak juga singkat. Nak kata panjang, tak panjang. Tapi dia banyak membawa kenangan dalam diri kita lah, untuk kita sebagai pengalaman. Ini cerita-cerita otai-otai kita, cerita orang yang betul-betul tak berkira. Zaman entrepreneur, zaman SME, sekarang kita dah mencapai ke tahap mid-tier. Apalah nasihat, kalau Puan Syah, apa nasihat kepada tim-tim baru, orang kata bukan kata Gen Z je, tapi yang generasi baru yang masuk dekat tengah, dekat middle management ni, bijak pandai yang masuk ni lah, apa nasihat Puan Syah kepada mereka? Pertama saya nak ucap terima kasih dekat Allah temukan saya dengan Siti Khatijah, bekerja dengan Siti Khatijah. Dia sayang Siti Khatijah. Yalah, terima kasih dekat Tuhan temukan saya dengan Siti Khatijah. Walaupun ada jatuh bangunnya, betul. Sama-sama ada ujiannya, macam-macam tapi kan. masih terus bersama. Kena bertahan lah, kena masih kuat. bertahan. Puan selalu cakap kita selalu kena ikhlas. Kena ikhlas kerja dalam apa-apa pun, kena ikhlas. Jujur. Dan jangan berkira, jujur. Jadi saya harap yang baru-baru ni buatlah macam ni. Kalau kita nak naik sebenarnya, apa jawatan kita pun kita jangan berkira. Itu yang saya nampak lah. Itu untuk diri saya yang saya nampak. Banyaklah orang kata apa yang kita sumbang tu, tak benda tu mesti akan Siti dapat. Khadijah balik. Betul. Bukan Siti Khadijah yang akan bagi balik. Tapi kalau Siti Khadijah bagi balik pun ada dapat. Ada. Tapi itu kerja Allah. Ya, betul. Yalah, bila Siti Khadijah memberi balik tu, maknanya itu Allah juga yang mengilhamkan benda-benda tu kan. Betul. Yelah, maklumlah sekarang kan, dalam kita ke arah corporate, ke arah governance yang akan kita kuat. Sebab kita dah besar, kita tak boleh cara macam dulu lagi. Betul. Jadi kita pun harus mengikut Ikut juga rentak mereka, dan mereka juga harus memahami, belajar dari pengalaman kita yang lama ni. Kalau Cik Ju, apa nasihat-nasihat tu? Bila tengok saya, yang baru datang masuk ni macam ni gayanya, tengok yang ini macam ni gayanya. Apa nasihat Cik Ju tu? Nasihat Cik Ju tu, kalau Cik Ju tengok diorang tu, Cik Ju rasa kalau kita dibagi tugas apa pun, kita kena buat, kita lakukan tanggungjawab kita tu. Kita buat kerja kita dulu. Kalau semua orang lakukan tanggungjawab dia, buat kerja dengan jujur, ikhlas, tak berkira, saya rasa kita lagi cepat berkembang. Masalah tu memang ada. Tapi masalah tu memang sentiasa ada. Bagi saya masalah tu kena ada juga. Tapi masalah tu kalau bila ada masalah, kita baru tahu kita ni dekat mana. Kalau tak ada masalah, kita rasa kita okey tak? Kita rasa selesa. Tak. Bila ada masalah tu, kita kena tengok. Betul. Masalah tu yang buat kita lagi ke depan, lagi boleh berkembang, dan kita tahu tahap kita dekat mana. Macam mana kita menghadapi dan menguruskan masalah tu, menyelesaikan dia. Jadi nasihat kepada mereka ni, janganlah rasa macam ni masalah, nak down. Tambah Gen Z ni kan. Gen Z kita ni ya. Masalah tu, lagi satu, saya rasa kalau ada masalah tu kena kaji lah Puan. Kalau punca masalah tu,
Root cause dia apa? Punca dia apa? Saya tengok dekat sini lah. Yang satu saya rasa saya tak jumpa lagi lah. Kalau masalah tu dia tak di... Kalau saya lah, saya belajar dulu kan sebab saya kerja dekat kilang elektronik tu. Kalau ada masalah, dia akan dikaji punca dia. Betul. Punca dia apa? Bukan kita perbaiki dekat situ tak. Kita Betul. kena cari punca tu dari mana. Lepas tu kita ada 5 dulu masa kat kilang saya tu. Siapa, di mana, kenapa, bila, lagi satu saya tak ingat lah. Jadi kita kena jawab semua tu puan. Betul. Jadi untuk akan datang untuk pergi ke root cause tu, punca tu kan. lepas tu kita kena buat cara penyelesaian dia biar tak berulang. Betul. Sebab selalu saya tengok masalah akan berulang-berulang sebab kita tak tahu punca dia. Kita rasa kat surface je, Dekat kat atas situ. je. Kita kena selidik kalau dari punca dari A, kita kena selesai dekat A. Betul. Baru dia jalan lancar. Okey. Kita dah dengar pelbagai cerita, pelbagai rasa daripada tim kita kan. Dengan air mata. Harapan Cik Ju lah kepada Siti Khadijah ni. Apa yang kalau dulu waktu kita pindah ke Lamang Khadijah ni kecil, dah rasa macam rasa berbaloi penat lelah kita kan. Tapi sekarang ni kita dah berada di sini. Apakah harapan Cik Ju kepada Siti Khadijah ni, nak macam mana, nak bersama mana, Harapan nak menyumbang dia, macam mana? Sebab kita ni kat team production kita semua lokal. Kita tak ada daripada foreign, daripada luar. Betul. Kita bangun orang kita yang ada skill set yang tinggi. Jadi apa harapan Cik Ju lah kepada selain pada production lah, kepada brand Siti Khadijah ni? Harapan saya nombor 1, Siti Khadijah ni dia tetap kukuh lah. Kukuh, tetap ada, jadi nama dan bertahan sampai bila-bila. Kalau kita orang tak ada nanti pun generasi baru macam anak cucu kita pun kerja kat sini. Macam orang-orang baru cuba, orang kata rasa, sebab ni kilang Bumi Putra kan. Kita tak sama dengan kilang lain lah. Betul. Jadi kita kena, saya rasa kilang ni pun dia tak macam mana saya nak cakap saya rasa kena rasa bangga lah sebab ada kilang Bumi Putra dan kita sama-sama bantu. Kalau kerja tu kerjalah dengan ikhlas, jujur dan buat betul-betul. Apa pun tanggungjawab, kecil pun, walaupun kecil jawatan dia, tugas dia kena lakukan benda tu dengan betul. Dia ada tanggungjawab yang tersendiri. Yalah. Macam Cik Ju kata tadi, kita kilang Bumi Putra kan. Kita bukan setakat bangga dengan kita punya kilang. Kita adalah brand. Kita ada retail sendiri, kita ada brand dan kita ada kilang. Itu adalah kita punya mata rantai kita dari awal sampai ke customer adalah dalam tangan kita. Patut itu yang kita bangga. Saya sering panggil kan jemari emas Siti Khadijah kan. Dari situlah sampai ke pengguna yang sangat berpuhati, sangat seronok, sangat rasa memiliki. Dan sambil tu mereka ni, family SK yang customer-customer kita ni, dia rasa pembelian dia tu membantu kita tetap membesar dan kita memberi pula manfaat kepada ramai orang lagi. Seperti peluang pekerjaan, cukai-cukai, zakat, menambah kepada GDP negara. Banyak sumbangan kita. Maknanya daripada customer tu, dia beli tu bukan sekadar beli. Pakai bukan sekadar pakai. Pakai tu dapat satulah, solat tu. Nak solat sempurna, nak solat yang tenang, nak hinggalah insya-Allah mendapat solat yang khusyuk. Bila dah sedap, out of peace in the peace kan. Banyak manfaatnya. Dia bagi gaji-gaji kita dan juga mengembangkan kita punya perniagaan lah. Yang dah tentulah perniagaan kita Bumi Putra ni menyumbang pada negara. Kalau Puan Syah pula, apalah harapannya dari dulu tengok 7 orang dalam sewa rumah kilang kat dalam hutan atau bukit, sampailah sekarang kita ada satu laman yang sebesar ni. Kita pun bersiaran hari ni di Lamang Khadijah, ada studio sendiri. Apa lagi harapan Puan Syah rasa macam, rasa dulu terasa tak sangka jadi macam ni kan. Betul, memang tak sangka.
impian saya adalah memberi Siti Khadijah tu adalah orang sebut telekung, Siti Khadijah. Orang sebut Khadijah, telekung Siti Khadijah. Macam Sinonim Colgate buat gigi, Pampers, Sinonim lah. Sinonim. Jadi kita ada brand. Jadi apalah harapan lagi, yang ini pun tak ada dalam fikiran kita dulu. Laman Khadijah ni kan menjadi visitor center, ada tempatnya pun kita tak jangkau fikiran kita. Apa lagi rasanya yang kita boleh niat, kita boleh mimpi untuk akan datang Siti Khadijah ni. Apa harapan? Harapan saya, kita tahu kita punya harapan saya nak semua, maksud saya kita tahu kita sampai Brunei, luar negeri semua, tapi saya nak negeri-negeri di luar, contoh macam Arab, negeri-negeri maksudnya lah, maksudnya negara-negara yang besar, ke global lah. Kita boleh pamerkan kita punya, ataupun kita nak diorang pakai kita punya telekung sebenarnya. Sekarang kat Mekah tu kalau kita tengok orang Melayu orang Indonesia Melayu, je yang pakai. Jadi harapan Puan Aisyah ni, saya nak orang-orang di luar, contohlah macam negara-negara yang besar-besar. Contoh macam saya nak sangat Timur negara Tengah Arab. lah, Timur Tengah. Arab lah, Timur Tengah tu. Dia boleh pakai dengan kita punya telekung ni, dan saya punya harapan, kita tahu macam mana diorang semua pakai kain, maksudnya tudung tu, tapi di muka diorang ada kita punya muka telekung Siti Khadijah yang saya nak sebenarnya. Yalah, kalau diorang pakai tu setakat belit. Mungkin kita kan? boleh buat lah untuk macam mana muka dia tu, cara sesuai belit dia tu dah sesuai dengan diorang. Dengan diorang kan, mungkin diorang tak suka yang labur, dan kita boleh buat untuk tudung tu dia jadikan muka telekung Siti Khadijah. Saya rasa muka Siti Khadijah. Ikut culture dia, tapi ikut ada apa yang Siti Khadijah, culture Siti Khadijah bawa untuk itu ke yang global lah. Itu yang saya nak sebenarnya. Harapan tinggi Harapan Puan Aisyah tu. Memang saya nak yang tu lah. Sebab kita dah nampak ada, sebenarnya orang dah nampak, bila saya pergi, contoh saya dia pergi umrah pun, saya nampak bila saya duduk dengan satu negara lain, Turki tak salah saya. Saya duduk, dia pegang-pegang. Saya minta nombor dia, saya bagi telekung saya tu kat dia. Wah. Lepas tu dia contact saya sampai sekarang. Dia orang ada contact saya, macam cakap lah suka saya bagi. Saya nak macam itu sebenarnya. Sebenarnya dia orang berminat, tapi mungkin dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu macam mana kan. Sebab kita nampak dia memang pakai berbelit-belit. Tapi saya nak dia orang ada buat design yang dia orang sesuai pakai lah. Positionkan kita punya harga, kita punya design, kita punya material, ikut kesesuaian dengan mereka kan. Itu yang saya nak sebenarnya. Kita nak macam bila pergi kat Mekah, Madinah tu, semua bentuk muka Siti Khadijah. Tak adalah orang-orang Nusantara je yang berpakai Siti Khadijah. Tinggi harapan Puan Aisyah tu. Dan tinggi juga harapan kami di Siti Khadijah untuk membawa kita. Bila sebut Siti Khadijah, satu Malaysia dah tahu. Bangsa-bangsa lain dah tahu. Dan anak-anak pun dah tahu dengan melalui telekung cilik. Tapi apa lagi yang kita mahu? Apa lagi yang harapan kita adalah untuk pergi ke global, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okey, apa harapan kata-kata akhir lah Puan Aisyah kepada customer kita di luar sana, ataupun yalah yang tak pernah cuba ke future customer kita ataupun existing customer kita, kata-kata untuk mereka. Pertama, terima kasih lah yang rasa berminat dengan Siti Khadijah. Dan maksud saya ni, kata-kata tu maksud saya nak saya tahu telekung Siti Khadijah ni sebenarnya orang selalu takut ada mahalnya, tapi tak sebenarnya. Siti Khadijah ni telekung dia ada yang murah dan ada yang mahal. Okay. Siti Khadijah ni kalau orang yang tak tahu tu, dia akan cakap macam mana nak cakap kita kenal Siti Khadijah dengan muka, tapi sebenarnya material dia pun sedap sebenarnya. Keselesaan dia tu semua ada. Jadi saya harap siapa-siapa yang tak dapat ataupun nak apa, cuba dulu, datang dulu ataupun tak payah beli, rasa pakai dulu, barulah kita tahu kenapa Siti Khadijah macam gini, harga dia macam gini, dan kenapa orang ramai yang nak telekung Siti Khadijah. Kenapa orang suka? Orang suka? Datang je, cuba je. Kita boleh cuba di 62 butik kita di seluruh Semenanjung dan juga Sabah Sarawak kan. Boleh cuba je. Kalau yang rasa yang berminat atau maksudnya macam nak beli tapi tak ada kemampuan,
boleh je. Kita insya-Allah saya rasa puan akan ada. Saya rasa puan dalam tengah nak buat lagi untuk yang harga-harga yang mampu milik. Saya rasa itu perlu juga puan adakan. Saya rasa InsyaAllah. Terima kasihlah kepada kita punya customer yang support kita kan. Yang tak putus-putus. Tak putus-putus. Okey, Cik Ju, apa harapan apa kata-kata Cik Ju kepada kepada nombor satu saya nak ucap terima kasih lah dekat kita kalau punya nak pesan designer. lah, kalau nak pesan, kalau saya ada jahit sengit-sengit tu minta maaf lah ke apa-apalah. Boleh je datang. Boleh je datang. Jangan silakan. Saya nak terima kasih dekat kita punya designer lah yang mencipta kita punya design, kita yang memilih kain, yang mereka memilih render. Sebab kita ada banyak mungkin kita ada banyak, ada beratus kita sekarang punya design beratus-ratus. Maknanya Cik Ju sangat menghargai bila datang nak jahit ni. Ini render baru cantiknya, kain baru, ini kain baru cantiknya, sedapnya, macam kain. itulah. Sebab saya menjahit tu saya rasa semua kan. Saya dapat rasa semua render. Ni render baru, ni cantik, ni kain ni sedap, selesa. Jadi kepada yang membeli kain yang mereka tu, saya ucap terima kasih lah. Sebab dia orang ni pandai memilih kan. Betul. Lepas tu generasi baru tu. Kepada customer tu ataupun orang luar, kalau tak pernah cuba tu, saya rasa cubalah. Sebab Siti Khadijah ni dia satu jenama yang macam jenama-jenama yang terkenal ya. Kalau kadang kita ada jenama minyak wangi, makeup, sekali kita cuba, kita mesti jatuh cinta kan. Kita takkan pilih yang lain lah. Sebab kita dah rasa, dah dipercayai. Kita percaya dan kita takkan pilih yang lain lah. Siapa yang belum cuba tu, belum beli, boleh cuba. Itulah. Itulah daripada kita punya orang lama yang dah berbelas tahun dengan Siti Khadijah, yang setia bersama saya. Kami pernah bersama berendam air mata. Saya tak nak cakap lama, nanti saya pula menitik air mata. Dulu saya dah puas dengan berendam dengan air mata. Mereka ni lah antara tulang belakang, kaki tangan dan sebahagian daripada pemikir-pemikir think tank saya lah. Kalau Khairul Amin kata kemih, ini antara kemih-kemih saya lah yang bagi semangat secara fizikal, mental dan juga spiritual. Kali ni tamatlah sudah siaran Nacik Dilah. Untuk episod kali ini, ada lagi episod akan datang bersama tim-tim yang lain yang memang kalau anda dengar cerita-cerita mereka sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.